Daripada tempat feeding yang satu lagi yang dalam cermin tu tadi, tapi sekarang kita dah keluar lah, keluar ke tempat ni apa, untuk keluar ke pintu masuk tadi. Wow, keindahan alam. Kalau hutan dijaga betul, tengok besar kat pokok ni pun bukan alang-alang, panjang pun. Entah berapa lama dia nak besarkan batang pokok ni. Dah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun harga pula dia punya saiz ni, umurnya. Yep. Dia kalau dewasa RM5, RM5 untuk kanak-kanak dia usia 2 tahun hingga 17 tahun warga negara Malaysia, dia baru harga RM2 tadi. Kalau dewasa RM5. Ini sepertinya pokok berlian ya. Pokok belian. Orang Indon panggil apa? Ulin. Ini pokok belian dah ni. Ni. Dia pokok dia begini, pucuk daunnya. Ini kayu belian dah. Ni dah. Ini yang besar sikit lah. Ini yang besar sikit. Yang ini yang kecilnya, yang pokok yang baru kecil, yang kecil ni. Ni. Pandai itu tidak lah, tapi memang ada pengalaman sikit lah dengan pokok. Ni. Orang tua di kampung mengajar kenal pokok-pokok. Cantik lah. Tengok, indah. Tengok kita punya hutan kalau dipelihara betul-betul cantik. Okay. Jalan. Nah, ada ni apa? Apa nama? Payak. Adik pun suka pergi ke kawasan hutan-hutan. Tapi boleh lah kita membuatnya di hutan. Iya. Melintas pakai tali. Oke, Cip. Aku tak mau lama di sana. Panas juga. Iya, itu lah kamu kan. Oke, Cip. Oke, makasih. Ya. Cip. Jalan lagi. Terus kita keluar. Panjang jalanannya nih. Ada dia punya sungai. Ikan kelik siap ada ya, Man? Ikan kelik mustahil dia ada kan? Mesti ada ikan kelik. Kita bersenam. Senam kita begini. Nih pokok belian. Nih. Apa nih? Pokok ulin gitu orang Indon. Kalau kita pokok belian. Kayu yang keras. Pakai jenis kayu apa? Sama. Yang besar tu entah. Wah, si nampak. Slow. Sekarang kita sudah menghala ke luar. Dan lepas ni kita akan ambil beg. Sebab ni beg kita tak boleh bawa masuk. Kita tak boleh bawa beg. Tak kisahlah beg
pinggang ke beg apakah tak boleh bawa masuk sebab takut nanti dirampas oleh monyet. Jadi dia pihak ni taman menyediakan ada loker yang khas untuk simpan beg-beg kita tu. Hanya telefon je lah kita boleh bawa masuk. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Apa ini? pintu keluar. Kau kenapa? Ya kita tak dengar bunyi burung kenyalang lagi. Burung hornbill. Jarang ada lah tengok bunyi pun tiada didengar. Ramai pun dah yang terus keluar, tidak mau pergi ke tempat feeding yang kedua tu. Yang terus daripada feeding yang pertama tadi terus keluar. Adapun ada yang baru sampai. Jadi mungkin orang tak tengok feeding lah, dia orang sengaja jalan-jalan. Orang tahu jago ya. Itu jembatan daripada sana. Ada yang keluar daripada sana. Ada yang ikut sini. Dia tidak ada larangan lah yang mau pergi keluar dari mana sana. Dari mana-mana lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey, kita sudah sampai di pintu masuk tadi. Tapi kalau keluar dia akan ikut yang keluar tu, yang out tu. Kita tidak daripada tempat yang kita masuk tu tadi, yang tempat kita daftar tu tidak, kita ikut jalan yang sini. Itu.